Terima kasih Puan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amalin Isyirah binti Muhammad Aminuddin dari kelas 6 Beta ingin mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Teguh Perpaduan. Pada simfoni bernama Malaysia, terpancar cahaya jutaan jiwa. Berbeza warna, berbeza rasa, namun sehati dalam satu nada. Anak desa, anak kota, berganding tangan bina negara, menyulam impian dengan benang budaya. Tenun perpaduan warisan kita. Biar lain adat dan resmi, saling menghormati, bertoleransi, saling menyokong, juga mendorong. Itulah nadi yang tak pernah kosong. Jika datangnya angin membawa taufan atau musuh muncul di hadapan, mungkin gunting dalam lipatan memporak-peranda keharmonian, mengguncang rasa, meruntuh segala. Kita tidak goyah, kita tidak lari, kerana pada tanah ini akar kita berpaut rapi. Walau di badai tetap setia, kita takkan pergi. Negaraku Malaysia, padamu tumpah cinta dan setia. Satu hati, satu harapan, inilah janji Teguh Perpaduan. Sekian, terima kasih.